Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua followers kepada Ruang Tanya Dr. Syed. Dan hari ini saya kembali ke udara setelah beberapa minggu sebab saya keluar negara dan sebagainya. Alhamdulillah hari ini saya dapat bersama dengan anda untuk bercerita satu topik yang sering menjadi pertanyaan kepada ramai rakyat Malaysia, iaitu apa dia? Langkah turun berat badan bila usia meningkat. Kita tahu apabila kita berusia 20 tahun, 30 tahun, berat badan tu maintain aja. Kadang-kadang ada yang kurus sangat sampai susah nak gemuk kan? Tapi apabila dah meningkat 30, 40, 50, walaupun makan tu dijaga, makan sama aja waktu remaja dulu, tapi kenapa makin lama berat badan semakin meningkat? Dan macam mana anda cuba nak turunkan berat badan pun dia masih degil nak bakal lemak tu. Ini adalah satu perkara yang penting kerana saya yakin ini adalah antara salah satu daripada perkara yang sangat mengecewakan anda. Susah sangat nak turun berat badan kan, terutamanya apabila usia semakin meningkat. Dan kita tahu di luar sana ramai yang cakap apabila meningkat usia, kita punya kadar metabolisme tu semakin turun. Apabila meningkat usia, memanglah yang ini saya tak nafikan, aktiviti pun semakin menurun. Kalau dulu aktif tiap-tiap petang main bola, tiap-tiap petang main badminton, tapi sekarang tak adalah buat macam tu kan. Tiap-tiap petang duduk bersandar dekat sofa saja layan Astro. Ini mungkin mempengaruhi. Dan satu perkara yang berlaku lagi yang kita faham, dan saya pernah ceritakan ni dalam satu topik, iaitu sarkopenia. Sarkopenia ni apa? Tulis. Sebab takut saya cakap ni nanti orang tak ingat kan. Apabila berlaku sarkopenia, itu bahasa sains lah, bahasa yang agak orang kata bahasa angkasa lepas. Tapi sebenarnya sarkopenia ni bermaksud jisim otot yang semakin mengecil ataupun mengecut digantikan dengan jisim lemak. Otot mengecut, lemak pula yang datang. Patutlah susah sangat nak kurus kan. Dan ini sebenarnya berlaku terutamanya bila dah mencecah usia 30-an. Kita tahu sarkopenia ataupun automatik otot kita dia bertukar jadi lemak ni berlaku pada kadar 1 hingga 2% setahun. Dan semakin meningkat usia, benda ni semakin tinggi. Dan ini menyebabkan apabila sampai usia 50-an, 60-an, so banyak otot-otot yang dulu timbul tu kan, sekarang bukan otot yang timbul, lemak pula yang timbul. Okay, right. So hari ni saya tertarik sebab saya pilih topik ini sebab saya ada baca satu artikel yang dikeluarkan dalam majalah sains, iaitu Nature Medicine. Baru saja pada 9 hari bulan September yang lepas, 9 hari bulan September tahun 2019, yang tajuknya, saya cerita sikit lah, tajuknya Adipose Lipid Turnover, okay, and long-term changes in body weight. Apa maksudnya? Okay, adipose ni bahasa sains untuk sel lemak lah, lipid lemak, turnover lah kan. Maksudnya kadar dia terbentuk dan kadar dia terhapus, turnover kan. Dan ini sebenarnya didapati setelah dilakukan kajian selama 13 tahun terhadap 54 orang di University Uppsala University di Sweden, dan bergabung dengan University di France, iaitu Lyon University, yang menunjukkan bahawa turnover lipid ataupun lemak, kadar pembentukan dan kadar terurainya lemak, itu turnover lah tu. Okay, ini berubah dengan jangka hayat. Apa yang dimaksudkan di sini? Maksudnya kadar penghasilan lemak
semakin meningkat, manakala kadar penguraian lemak semakin menurun. Dan ini berlaku di dalam sel lemak itu sendiri. Dan dia adalah faktor yang bebas daripada pengaruh gaya hidup dan pengaruh diet. So saintis sekarang dah dapat satu clue yang mana mereka boleh fokus. Menurut Profesor Anna, mereka boleh fokus sebenarnya bagaimana untuk membantu mereka-mereka yang mempunyai masalah obesiti, terutamanya apabila usia meningkat. Baik, so kajian juga menunjukkan ada beberapa perkara yang boleh diberi perhatian, ditumpukan untuk nak meningkatkan. So kita dah tahu sarkopenia ini berlaku, tapi bagaimana kaedah penyelesaiannya? Kaedah penyelesaiannya perlulah fokus untuk meningkatkan lipid turnover ataupun meningkatkan turnover lemak dalam sel lemak itu sendiri. Maksudnya bagaimana nak atasi ini ialah dengan meningkatkan lipid turnover. Okey, right. Macam mana nak buat? Okey. Ada satu kajian yang juga dilakukan yang menunjukkan ada satu perkara yang harus dilakukan kalau nak betul-betul meningkatkan lipid turnover tersebut. Okey, dan ini saya akan kongsikan bersama anda bersama dengan termasuk dengan faktor ini. Maksud saya 5 langkah yang anda boleh lakukan untuk menurunkan berat badan, terutamanya apabila usia meningkat. Okey, langkah pertama iaitu kajian yang telah dijalankan. Bagaimana untuk meningkatkan lipid turnover tersebut sebenarnya adalah perkara yang kita semua dah tahu pun. Cuma tak buat. Tapi hari ini saya nak uraikan sikit sebab dia ada kaedah dia. Okey, apa langkah dia? Langkah yang pertama di sini ialah satu ayat yang anda paling kurang gemar kan. Ramai orang kurang gemar ayat ni. Tapi nak tak nak, ini adalah kajian Ini adalah kajian yang mana menunjukkan bahawa dengan senaman, ada kaedahnya, dengan senaman ini dapat meningkatkan lipid turnover supaya badan anda kembali remaja untuk membakar lemak yang degil tersebut. Masalah dia ada masalah. Sebab kita tahu senaman ni banyak bentuk. Setengah orang kata dia buat kerja rumah, dia naik tangga turun tangga, tu senaman. Bagi saya kurang tepat. Senaman ni adalah perkara yang anda lakukan selalunya di luar tabiat kehidupan anda yang boleh menyebabkan heart rate ni apa? Jantung degupan jantung anda tu meningkat dan badan tu berpeluh lah kalau kat Malaysia ni kan. So itu senaman. Dan senaman ni pula saya boleh bahagikan kepada dua. Satu, kardio. Anda biasa dengar kan? Kardio. Kardio ni itulah jogging, naik basikal, aerobik. Ini semua senaman kardio yang meningkatkan heart rate. Dan satu lagi ialah resistance training. Resistance training ialah senaman yang menggunakan ataupun menggunakan otot badan lah. Seperti angkat berat. Right. So di sini saya nak jelaskan bahawa kalau nak meningkatkan lipid turnover ini, senaman yang harus difokus bukan kardio. Tetapi kena fokus lebih kepada resistance training. Nak bahasa mudah agak berat lah. Okey. So ini harus difokuskan. Sebab tu bagi mereka yang berusia 40, 50-an ke atas,
senaman yang menjadi pilihan anda haruslah senaman penguatan otot, bukan lagi kardio seperti mana anda lakukan di waktu muda, iaitu jogging dan sebagainya, kan? Dan yang terbaik sebenarnya ialah kombinasi. Tapi walaupun kita fokus resistance training, tapi kombinasi juga dengan senaman kardio. Okey, itu yang terbaik. Tetapi fokusnya lebih kepada senaman resistance ataupun resistance training, senaman penguatan otot. Okey, right. Kita tahu senaman penguatan otot yang disyorkan sebenarnya ialah 2 kali seminggu. Kau dapat pergi gym tu best main besi. Okey, main besi ni kalau cakap dengan orang perempuan, dia takut. Takut sebab apa? Nanti kata, "Walah, nanti badan berketul-ketul jadi macam Hulk tu kan." Arnold Schwarzenegger ke atau hero-hero Marvel tu kan. Tu tak boleh. So diorang tak nak angkat berat. Angkat berat pun yang angkat berat yang ringan-ringan tu sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Apabila anda perempuan, wanita melakukan senaman angkat berat ni ataupun menggunakan mesin tu kan, yang menggunakan kekuatan otot ni, juga boleh dibuat dalam bentuk calisthenics ataupun senaman yang tak menggunakan mesin, tapi dia lebih macam squatting kan, macam pumping apa benda semua tu. Senaman ini bukanlah akan menjadikan badan anda berketul-ketul. No, sebab selalunya yang menjadikan badan berketul ni dia memerlukan satu hormon yang perempuan kurang, iaitu hormon apa? Testosteron. Ini ada pada lelaki. Dan walaupun senaman ini sangat baik untuk meningkatkan otot, tetapi dia lebih baik untuk meningkatkan tona dia panggil muscle tone. Bahasa Melayu apa yang muscle tone? Macam tu lah, muscle tone lah. Saya nak translate pun, tona tu tak salah macam tona kulit muka kan, tak, lebih kurang muscle tone. Tahulah maksudnya otot anda tu tak menggelebih, faham? So kalau otot menggelebih tu kan, bergoyang-goyang tu boleh kipas badan kalau panas. Kat sini kan ada macam tu kan. So ini sebenarnya penting untuk meningkatkan komposisi yang lebih sihat, iaitu lemak berbanding dengan otot yang lebih sihat. Itu penting senaman resistance training. Dan kita tahu kardio pula, dia kalau senaman kardio, tulis saja senaman kardio ni dia berbentuk, kalau dah meningkat usia tu tak salah pergi jogging bagi saya. Sebab bila jogging tu dah lah berat badan tu berat, anda hentak kaki lagi. Yang menjadi parahnya adalah lutut kan. So berjalan kaki. Berjalan kaki dengan laju, ini sebenarnya mampu membakar kalori. Sebenarnya kardio dia mampu membakar kalori lebih banyak daripada senaman resistance. Cuma dia membakar kalori sewaktu anda buat senaman tu aja. Lepas tu dah habis kan. Manakala kardio ni resistance training, apabila anda bersenam, walaupun kalori waktu sesi tersebut tak dibakar setinggi dengan kardio, tetapi dia bakar lemak selama, kalau ikut kajian, sehingga 38 jam selepas anda bersenam. Maksudnya anda dah habis bersenam, balik rumah anda tidur, badan anda dalam mod bakar lemak. Esok mandi, solat ke apa ke, badan anda masih bakar lemak. Itu yang naknya tu kan. Dan yang lebih menarik, apa yang pentingnya senaman angkat berat ni ataupun senaman resisten penguatan otot ni, dia boleh mengatasi masalah apa? Dia boleh mengatasi masalah yang tadi saya cakap apa? Sarkopenia. Kenapa ini penting? Kerana apabila badan kita bertukar komposisi, maksudnya otot kita menjadi lemak. Kita tahu otot ini memerlukan tenaga yang lebih banyak untuk dihidup daripada lemak. Lemak ni duduk senyap macam tu kan. Tapi otot ni dia memerlukan tenaga yang lebih banyak. So sudah tentu apabila otot anda terpelihara, so dia akan menyebabkan resting metabolic rate anda tu lebih tinggi dari biasa. Sebab tu penting untuk mengekalkan komposisi otot yang sihat. Right? So kita dapati
resting metabolic rate bagi mereka yang bersenam 2 kali seminggu. Ini kajian yang dijalankan selama sekitar 10 minggu gitu. Dapat meningkatkan resting metabolic rate itu sekitar 9 hingga 10%. Itu beza besar tu kan. Maksudnya anda duduk senyap pun badan anda masih membakar lemak, masih membakar tenaga-tenaga tersebut. Yang mana badan anda kira rasa bertenaga lah, tak adalah letih, terduduk, terlepak macam tu kan. Itu penting. Right. Dan kita faham juga otot apabila kita dah buat senaman resistance training angkat berat ini atau penguatan otot ini selama 10 minggu, didapati dia akan meningkatkan komposisi otot kita dalam 10 minggu ini kajian sekitar 3 pound. 3 pound tu macam mana lebih kurang 1.4 kilogram lah. Okay. Jangan takut berat badan anda tak naik. Mungkin naik, kalau naik pun dia taklah naik. Maksudnya otot tu yang naik tetapi lemak tu yang kurang. Maksudnya dia kekal macam tu tetapi badan tu nampak bukan sasa tetapi tone, muscle tone tu steady. So ini penting kerana dia juga akan memberi kekuatan. Tak adalah rasa lemah, lesu, long life macam tu. Dan itu boleh menjadi juga satu sebab kenapa apabila otot ni semakin meningkat, okay, penting sangat-sangat dia juga akan membakar gula dengan lebih efisien. Apabila gula dibakar dengan lebih efisien, okay, siapa yang berlaku ini akan menurunkan rintangan insulin dalam pada otot. Okay, so apabila rintangan insulin semakin turun, apa yang berlaku sebenarnya dalam darah anda tidak akan ada insulin yang tinggi, dan apabila insulin tidak tinggi maka anda mudah membakar lemak. Kerana kita tahu salah satu fungsi insulin bukan saja untuk menyerap gula ke dalam sel, tapi juga untuk menyimpan lemak badan anda erat-erat. Dia adalah hormon penyimpan lemak, kan? Okay, right. So, minum kejap. Dahaga lah ini. Okay, bismillah. So, di samping senaman penguatan otot ini, dia memberi komposisi yang hebat pada badan anda. Dia juga boleh menguatkan tulang. Ini pun penting, terutamanya apabila meningkat usia. Okay? Sebab kalau terutamanya wanita yang bila dah menopause, apabila estrogen dia dah turun apa semua, mereka lebih terdedah kepada satu gejala yang namanya osteoporosis. Maksudnya tulang dia tu lopong dalam. Okay? Terjatuh sikit je patah, kan? Patah di bahagian hips, patah di bahagian lengan. So, ini boleh diatasi dengan senaman penguatan otot. So, di samping itu, bagi saya banyaklah banyak benefits ataupun kebaikan senaman penguatan otot ni. Antaranya, dia juga boleh meningkatkan sejenis hormon. Okay? Hormon yang sangat-sangat penting, yang anda sangat-sangat perlukan, namanya human growth hormone. Okay? Okay. Human growth hormone ni adalah hormon remaja. Maksudnya apabila anda melakukan senaman penguatan otot, dia akan mengeluarkan hormon remaja dalam badan anda. So kat situ mudah boleh awet muda. Dan satu lagi yang dilakukan ialah dia akan menggerakkan apa? Proses autophagia. Saya pun dah sembang benda ni dalam video-video yang lepas, iaitu proses kita semula yang berlaku dalam sel kita. Ni penting sebab apabila sel kita meningkat usia kan, dah banyak sampah sarap dalam sel tu menyebabkan sel tu lembab. Bila sel lembab, dia tak boleh bakar tenaga, dan ini akan menyebabkan tenaga yang ada dalam badan itu sebab tak boleh dibakar bertukar menjadi lemak. So autophagia juga penting
Autophagia juga, ini penting. Proses kita semula yang berlaku dalam sel itu juga penting untuk mengekalkan ataupun menurunkan berat badan, mengelakkan daripada berat badan semakin meningkat apabila kita meningkat usia. Di samping itu kita faham juga ya, autophagia pula. Senaman penguatan otot ini juga boleh meningkatkan fungsi otak, fungsi kognitif, maksudnya kemampuan berfikir, kemudian boleh mengurangkan masalah nyanyuk, okey. Kemudian dia juga boleh membantu bagi mereka yang ada masalah sakit sendi. Ini yang saya tertariknya. Sebab ramai orang yang bagi alasan tak boleh buat senaman, tak nak buat senaman sebab apa? Sakit sendi. Ini salah sebenarnya. Kalau anda sakit sendi, bukanlah saya suruh pergi kat gym tu buat saja apa saja. Tak, anda harus pergi ke gym, dapatkan khidmat, nasihat pakar profesional. Maksudnya kena jumpa physical trainer kat situ, cakap saya sakit lutut, so apa senaman yang saya kena buat. Nanti dia ajar. Ada senaman-senaman tentu. Dan selalunya walaupun anda sakit sendi, tetapi selepas senaman tu disebabkan oleh pengeluaran bahan tertentu dalam badan, dia akan menyebabkan kesakitan sendi itu semakin berkurangan. Percayalah cakap saya. Okay? Kena buat dulu, baru boleh rasa. Dan di samping itu kita tahu senaman penguatan otot ini juga penting. Kenapa? Dia akan menggalakkan perembesan sejenis hormon, bukan hormon sejenis bahan dalam badan kita namanya serotonin, neurotransmitter serotonin, yang mana serotonin kita tahu bahan yang menyebabkan kita ceria. So InsyaAllah kita dapat menjalankan sunnah Rasulullah, maksudnya senyum-senyum selalu dengan bersenam, sebab serotonin kita tinggi. Okay, right. So itu antara hebatnya senaman penguatan otot. Di samping itu, kalau anda bimbang tentang masalah 3 serangkai saya dah cakap tadi, senaman penguatan otot dapat mengurangkan risiko mendapat kencing manis sekitar 33 hingga 59%. Dan dia juga dapat menurunkan tekanan darah sebanyak 20%. Tinggi tu. Menurunkan tekanan darah sebanyak 20% selama 23 jam. Itu kajian. Dan dia juga dapat meningkatkan kolesterol. Orang kata kolesterol jahat ni lah. Dia dapat meningkatkan kolesterol baik, iaitu HDL, dan menurunkan kolesterol jahat. So orang yang ada masalah kolesterol ni, selalu nasihat saya senang saja, pergi buat senaman, InsyaAllah kolesterol stabil balik. Dan yang paling penting, dia juga boleh mengatasi satu perkara yang selalu saya cakapkan menjadi punca kepada penyakit-penyakit dalaman badan kita, iaitu chronic inflammation. Okay? Chronic inflammation. Dan kajian menunjukkan bahawa mereka yang rajin bersenam, dia dapat menurunkan risiko kanser dengan sangat-sangat baik. Dan walaupun dia menghidap kanser, kadar pulih tu lebih tinggi daripada orang yang badan tak fit. Okay, right. So faham di sini, ini adalah kaedah paling utama yang terbukti dari sudut saintifik yang mampu untuk menurunkan berat badan bila usia meningkat. Okay, tak cukup kalau anda hanya jaga makan, tak cukup kalau anda hanya jaga diet, tapi kalau anda nak kesan untuk menurunkan berat badan dengan efektif dan mengekalkan penurunan berat badan tersebut, ini harus dilakukan. Dan yang perlu menjadi fokus ialah resistance training, iaitu senaman penguatan otot. Okay, faham? Right, so kita akan pergi kepada faktor kedua. Faktor kedua, of course, kalau nak turunkan berat badan, kalau senaman saja, makan sampai 3 pinggan nasi, tak jadilah kan. So faktor kedua di sini saya akan tulis ialah jaga makan. Semua orang tahu jaga makan, tapi macam mana sebenarnya jaga makan? Okey, saya nak cerita sebenarnya apabila meningkat usia, automatik disebabkan oleh resting metabolic rate kita semakin berkurangan, disebabkan oleh lipid turnover tadi semakin berkurangan. Automatik sebenarnya badan kita perlukan lebih orang kata, bukan lebih makan, kurang makanan. Saya nak cakapkan, kalau mereka yang ini terutamanya untuk wanita, sebab diorang jaga sangat kalori ni. Kalau wanita 50 tahun, kalau sekarang dia makan banyak tu, untuk mengekalkan berat badan dia pada usia 50 tahun, dia kena kurangkan sebanyak 200 kalori.
sehari. Dan kalau dah lebih 60 tahun, dia kena kurangkan 400 kalori sehari. Okey, maksudnya kena berpada-padalah makan tu. Dan sudah tentu yang apa yang saya akan syorkan, ingat lagi macam mana kaedah makan terbaik, iaitu segenggam karbohidrat, segenggam protein dan 2 tapak tangan sayur. Itu harus jadi prinsip apabila kita makan, terutamanya apabila meningkat usia, dan jangan kudar. Okey, right. Dan penting juga apabila meningkat usia, kita harus elakkan, kalau boleh elakkan makan selepas maghrib. Okey, kalau nak makan malam, makan sebelum maghrib. Dan penting sebelum kita tidur, wajib ada julat 3 jam sebelum tidur dengan makan. Maksudnya kalau kita makan pukul 6, kita boleh tidur pukul 9. Kalau makan pukul 9, tidur pukul 10, ini memang akan menjemput kegemukan. So, sebab tu saya nasihatkan makan sebelum maghrib. Lepas maghrib kita dah solat maghrib, kita dah solat isyak, lepas tu time untuk kita bersama keluarga dan boleh tidur, kan? So, penting elakkan daripada makan malam. Dan yang penting juga, mereka yang meningkat usia ni harus sedar air. Pengambilan air itu penting. Pengambilan air ni bukan saja menyihatkan ginjal, tetapi pengambilan air ini menyihatkan seluruh badan dan menggalakkan pemakanan lemak. Tapi yang saya nak nasihatkan di sini, jangan minum minuman apa? Manis, dan kurangkan ataupun elakkan pengambilan gula. Ini yang masalahnya, sebab kebanyakan makanan-makanan yang sedap di luar sana adalah makanan yang manis, kan? Ada tak orang yang cakap makanan pahit tu sedap? Susah nak cari, kan? Okay, right. So, di samping itu, penting juga kita faham dari sudut pemakanan, ada 2 nutrisi yang saya ingin syorkan supaya anda mungkin boleh tambah. Antaranya ialah B12 dan folate. Kerana didapati B12 dan folate ini, okay, dia juga penting untuk penghasilan tenaga. Tetapi apabila meningkat usia, penyerapan vitamin B12 dan folate ini berlaku semakin penyerapan tu semakin lembab. Dia susah nak serap. So, selalunya orang yang meningkat usia ni, dia kekurangan vitamin ini. So, ini boleh ditambah dalam bentuk suplemen, kan? Dan ada juga bahan-bahan nutrisi yang lain yang juga didapati boleh meningkatkan metabolisme. Apa dia? Antaranya ialah juga EGD ataupun apa? Epigallocatechin gallate. Bahasa angkasa juga tu. Okey. Benda tu sebenarnya teh hijau. Okey. So teh hijau ni juga boleh dijadikan amalan supaya ini juga mempunyai kesan untuk meningkatkan metabolisme supaya anda boleh membantu membakar lemak. Okey. Right. So itu dari sudut jaga makan. Ini 2 ni essential, sangat-sangat penting. Okey. Terutama yang saya nak cakapkan sekali lagi ialah resistance training. Elakkan daripada anda berdiet semata-mata. Okey, diet semata-mata tanpa senaman tu payah untuk menurunkan berat badan kerana lipid turnover ataupun sel lemak anda tu semakin suka nak jadi gemuk apabila anda meningkat usia. Kalau anda tak kurangkan ataupun anda tak meningkatkan lipid turnover tadi, okey, so ini akan menyebabkan badan anda semakin lama semakin besar, bulat, belon dan sebagainya lah. Okay, right. So, apa lagi? Bahagian jaga makan ni saya nak galakkan juga anda melakukan, sebab ini adalah research. 2 perkara. Puasa sunat jangan tinggal, kan? Ataupun kalau dari sudut yang lebih mudah, okay, anda buat IF, intermittent fasting. Okay, anda boleh rujuk dalam video-video yang saya lepas. Saya dah cerita panjang lebar tentang intermittent fasting. Dan satu lagi ialah yang boleh dibuat ialah keto diet ataupun Mediterranean diet. Okay,
So ini didapati jika dijaga bersama dengan senaman, kesan dia memang badan anda bukan saja komposisinya semakin cun, semakin orang kata tone, semakin tegap, bukanlah tegap sangat kan, nak cakap apa lah, semakin remaja lah. Tapi dia juga boleh menurunkan lemak-lemak ataupun membakar lemak-lemak degil yang ada dalam badan anda. Okay, right. So ini 2, saya kata tadi ada 5 kan. Okay, baru 2. Okay, yang ketiga, ini perkara yang saya rasa paling mudah. Ini payah sikit. Paling mudah. Apa dia? Tidur cukup. Okay, right. Ni mudah lah kan, tidur cukup. Siapa yang siapa yang tak suka tidur kan? Okay, sebenarnya tidur harus cukup. Dan satu kajian menunjukkan mereka yang tidur cukup ini terhadap 245 wanita, yang mana kajian terhadap mereka bahawa apabila mereka cukup tidur, mereka mempunyai peluang untuk menurunkan berat badan 33% lebih tinggi daripada mereka yang kurang daripada 7 jam sehari. Dan yang penting kita kena faham apabila kita tidur tak cukup, banyak hormon-hormon, contohnya hormon stres iaitu kortisol, satu lagi hormon grelin. Hormon grelin ni yang menyebabkan kita lapar, asyik nak makan saja, okay, akan dirembiskan. Sebab tu tidur harus cukup. Nak kuruskan badan, tidur wajib cukup. Dan tidur ni antara saya rasa perkara yang paling mudah dilakukan. Dan ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Okay, right. Dan seterusnya harus perhatikan hormon. Okey. Kita tahu apabila usia meningkat akan berlaku beberapa perkara, antaranya hormon-hormon yang penting tu akan semakin menurun. Okey, apa yang saya maksudkan di sini adalah untuk wanita hormon estrogen, kan? Hormon estrogen ni akan semakin menurun sehinggalah anda mencapai menopause, dia akan hilang terus. Masalah dia. Okey, apa yang berlaku? Kalau dulu apabila anda wanita ni tinggi dengan hormon estrogen, bila anda makan, sel lemak ni dia akan berkumpul di tempat-tempat yang orang kata tempat-tempat wanita suka lah, kan? Kat mana? Dekat payudara. Kemudian dia akan berkumpul kat mana? Dekat bahagian yang memberi wanita shape tu kan. Dekat bahagian belakang ni, bahagian peha dan sebagainya. Tapi bila hormon estrogen dah turun, dah rendah, lemak ni dia bukan pergi dekat tempat tersebut, dia pergi kat mana? Dia pergi kat perut. Sebab tu wanita apabila menopause, mereka akan ada masalah. Kalau tak jaga, perut mereka semakin buncit, terutamanya bahagian bawah. Itulah yang berlaku pada wanita. Sebab tu penting nak jaga hormon ini. Jadi saya akan ceritakan bagaimana jaga hormon kan. Okey, dan untuk lelaki pun sama. Sebenarnya apabila kita meningkat usia, testosteron tu semakin menurun. Dan testosteron ni sangat-sangat penting untuk lelaki kerana dia membantu untuk menjaga otot-otot yang sasa yang ada pada badan anda. So hormon testosteron turun tu bukan saja kelakian anda semakin lemah, tetapi otot pun semakin mengecut. So untuk meningkatkan testosteron mudah, resistance training. InsyaAllah testosteron naik. Okay, right. Untuk wanita pula, untuk meningkatkan estrogen, ini mungkin perlu mengamalkan bahan-bahan semula jadi yang bersifat seperti phytoestrogen ataupun kalau orang zaman dulu lah kan, nenek-nenek moyang kita, mereka mengamalkan bahan-bahan orang panggil ubat periuk. Ubat periuk tau. Maksudnya kalau tengok nenek moyang kita di kampung tu kan, kat bawah rumah mereka tu mereka ada tanam herba-herba tertentu. So pagi-pagi dia ambil ni daun ni sikit, akar ni sikit, daun ni sikit, dia rebus dalam periuk, dia minum. Okay? Dan kajian menunjukkan bahawa herba-herba ni lah yang bersifat phytoestrogen ini yang memaintainkan keremajaan mereka dan meningkatkan ataupun mengelakkan daripada mereka mengalami masalah simptom-simptom menopause yang serius, termasuklah
mengelakkan daripada berat badan meningkat. So itu kehebatannya. Tapi ada satu lagi hormon yang saya nak sentuh di sini, kadang-kadang orang tak perasan. Okey, hormon apa? Hormon thyroid. Kerana zaman sekarang saya dapati daripada banyak saya tengok darah orang kan, okay, lab report, banyak orang apabila meningkat usia, mereka mengalami masalah hormon thyroid yang rendah. So kita tahu hormon thyroid ni sebenarnya adalah hormon yang menjaga metabolisme badan. So kalau hormon thyroid ni rendah, maksudnya metabolisme badan anda rendah. Dan kalau kadar pembakaran lemak anda rendah, apa yang jadi? Maka lemak akan mudah terkumpul. So saya syorkan kalau anda ada masalah, anda ada masalah berat badan, ini harus cek. Dan ini sebenarnya ada bahan tertentu yang doktor boleh bagi untuk meningkatkan semula hormon thyroid anda. Okey. So itu yang kelima, maksudnya pastikan keadaan hormon anda berada pada paksi yang betul. Dan yang kelima yang juga perlu diperhatikan ialah ubat. Okey. Right. Ini kadang-kadang orang tak perasan, tetapi ada beberapa jenis ubat-ubatan yang sebenarnya boleh mengelakkan daripada anda kurus. Maksudnya ada setengah-setengah jenis ubat yang boleh menjadikan anda gemuk. Okey, right. Terutamanya apabila ubat ni dimakan secara konsisten, secara berterusan. Maksudnya ubat gemuk lah ni. Bukan saya nak katakan ubat ni menyebabkan anda gemuk, tapi kesannya dia memelihara gemuk. Adalah dia punya orang kata mekanisme dia, tapi saya tak nak pergi ke situ. Cuma saya nak sebutkan beberapa jenis ubat yang sebenarnya boleh menyebabkan anda susah nak turun berat badan. Antaranya nombor satu ialah ubat beta blocker. Beta blocker ni seperti propanolol, atenolol, betalol yang ada lol-lol kat belakang tu. Okey, ubat ni digunakan ataupun diberikan kepada mereka yang ada darah tinggi. Okey, dan ubat ni menyebabkan badan anda jadi slow motion. Okey, so tak ada slow motion macam tu, tapi ini boleh menyukarkan anda untuk menurunkan lemak. Right, nombor dua, ubat apa? Steroid. Mereka yang makan steroid ni terutamanya apabila mereka mengalami masalah-masalah. Ini jangan-janganlah, sebab steroid ni selalu diberikan pada mereka yang ada masalah chronic inflammation dalam badan. Contohnya ada masalah autoimmune. Tapi ada juga mereka yang makan steroid disebabkan oleh asma, disebabkan oleh sakit sendi. So ini harus penting tanya doktor yang bagi ubat tu, adakah ubat ni steroid? Kalau doktor tu kata steroid, sebenarnya steroid ni kalau dibagi di klinik, dia cuma boleh bagi 2-3 hari saja, lepas tu stop. Tak boleh ambil berterusan. Penting, sebab steroid ni macam-macam kesan sampingan. Dan seterusnya ubat apa? Ubat diabetes. Ubat kencing manis pun ada yang meningkatkan ataupun menyukarkan berat badan anda turun, ataupun boleh menggemukkan anda. Apa ubat diabetes tu? Suntikan insulin. Okey. Dan juga macam saya katakan, insulin ni adalah hormon yang menjaga lemak. Maksudnya hormon yang memegang erat-erat berat badan, lemak dalam badan anda daripada terbakar. So kalau insulin ni ditambah, automatik memang anda suka nak bakar lemak. Right. Lagi sulfonylurea adalah ubat-ubat tertentu. Kalau anda ada masalah tersebut, berbincang dengan doktor anda. Tanya ubat yang mana sesuai kalau saya nak turunkan berat badan. Nanti dia akan bagi ada ubat yang sesuai. Dan seterusnya ubat apa? Ubat opioid. Ini terutamanya mereka yang ada masalah sakit sendi yang juga dimakan berterusan. So ini pun boleh menggagalkan usaha anda. Dan satu lagi ubat yang kita tak sangka, ubat selsema. Ubat resdung ataupun ubat gastrik. Ini tergolong dalam golongan apa yang dipanggil sebagai antihistamin type 1 ataupun type 2. So contohnya kalau untuk gastrik tu macam ranitidine, kalau untuk selsema yang selalu dimakan tu resdung macam cetirizine, clarinase apa semua tu kan. Anda mungkin biasa dengar. Okey, boleh nak makan tapi makan sekejap-sekejap, jangan makan berterusan. Kalau makan berterusan, ini juga mungkin menjadi faktor untuk menggagalkan turunnya berat badan anda.
Dan akhir sekali saya nak komen sikit tentang satu lagi ubat, walaupun dia tak menyebabkan kegemukan, tapi ubat NSAID, NSAID ataupun non-steroidal anti-inflammatory drugs ini. Ni selalu diberi kepada orang yang sakit ni. Maklumlah apabila usia 50, 60, lutut dah mula berkarat kan. So selalu telan ubatan sakit tu. Ubatan sakit ni kesan dia banyak. Dia memanglah dia kurang sakit tu, tapi antara kesan dia yang lain termasuklah menyebabkan kerengsaan perut. Okay, right. Problem dengan gastritis, kerengsaan perut ini ialah dia menyebabkan anda rasa cepat lapar. Problem lah kat situ. Dah lah kita nak kena jaga makan, nak buat IF, nak buat diet, tengok asyik lapar je. Makan bangun pagi lapar, lepas makan 2 jam lapar. So ini boleh juga menggagalkan usaha anda untuk menurunkan berat badan. So itu saya dah rumuskan 5 perkara yang anda harus perhatikan. Tapi yang paling penting, saya letak star, ialah yang ini dan yang ini. Dan yang terutama, yang paling penting ialah ini. Ini adalah langkah rahsia yang kita faham perlu difokuskan, iaitu senaman penguatan otot, untuk anda mampu menurunkan berat badan, terutamanya apabila anda meningkat usia. Okay, right. Last but not least, saya nak ceritakan orang Malaysia ni dia tak sabar. So kalau dia buat sesuatu perkara, dia nak kalau boleh hari ni dia angkat berat, esok turun 10 kilo kan? Betul tak? So tak boleh macam tu. Kalau ikut orang kata kebiasaannya lah, okay? Dalam setahun kalau boleh turun 10% berat badan pun dah cantik sebenarnya. Itu yalah cantik, tapi kalau anda ni obese ataupun punya masalah lain, sebenarnya kalau anda gabungkan resistance training, senaman kardio bersama dengan IF ataupun keto diet ni, memang dia boleh turun lebih lah kan. Tapi relax. Apa ayatnya? Sabar. Anda harus sabar dengan langkah-langkah yang anda buat. Jangan lepas 3, 4, 5 hari anda buat ni, apalah doktor saya cakap macam ni, tak turun pun salah. Penurunan itu berlaku secara progresif dan mengambil masa. So sabar. Cuma yang penting istiqomah. Lakukan apa yang saya nasihatkan ini, insya-Allah berat badan anda lebih mudah terkawal, terutamanya apabila usia anda meningkat. So itulah perkongsian saya pada minggu ini. Dan ini juga penting sebab berat badan ni adalah satu perkara yang sinonim dengan diabetes. Sebab tu saya tahu ramai juga di luar sana yang punya masalah diabetes, dan saya dah wujudkan satu grup khusus untuk mereka yang ada masalah diabetes, iaitu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. So kalau anda nak info-info, video-video, cerita-cerita yang mungkin doktor kat klinik tak pernah cerita ke anda, macam mana anda nak bebaskan diri daripada diabetes, ataupun macam mana nak kawal diabetes, nak memahami diabetes itu, anda type dekat Facebook tu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Pergi dekat page tu, dia tulis join, klik join. Nanti anda akan masuk dalam satu grup yang mana dalam tu saya dah buat, saya rasa lebih daripada 70 ke 80 video yang ada, yang khusus untuk memahamkan diri anda tentang bagaimana nak hidup bahagia tanpa diabetes. Banyaklah cerita dalam tu. Tengok saja sambil-sambil masak ke, sambil driving ke, dengar saja celoteh saya ni. Sebenarnya celoteh ini ada ada orang kata pentingnya, ada ilmunya, yang mana kalau anda amalkan, insya-Allah Malaysia saya harap akan bebas dan hidup bahagia tanpa diabetes. So sekian buat hari ini. Saya doakan anda sentiasa ceria, sentiasa sihat, sentiasa bahagia di luar sana. Dan jangan lupa bersama dengan kami setiap minggu hari Rabu di page Tanya Dr. Syed, dan setiap hari Jumaat di page Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. SKB, care for you. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.